minggu ni. Datuk, kami masih semak bahagian kawangan. Ada sedikit silap bangku. Saya sedang membutuhkan bahagian pemutaran, Datuk. Sikit lagi nak siap. Kalau kita bersama, saya yakin kita boleh siapkan malam ni juga. Saya tak mahu alasan. Saya nak hasil. Kamu semua digaji untuk bekerja, bukan berbincang. Datuk, kami memang bekerja sebagai satu pasukan. Cukup. Siapkan segera. Datuk, projek kita berjaya. Keuntungan meningkat 40%. Ini hasil suara kita tanpa mengira kaum dan jawatan. Kami bekerja siang malam, Datuk. Bagus. Memang sepatutnya kamu begitu. Datuk, tentang bonus pekerja. Belum masa lagi. Syarikat kena simpan keuntungan. Abang, mai beli RM2. Alhamdulillah, habis juga 50 bekas hari ini. Abang, kakak mari beli. Kak Ali, benar? Saya nak beli 2 kotak untuk keluarga. 2 ini memang sedap. Terima kasih lagi sampaikan salam pada keluarga ya. Terima kasih. Sama. Pak Lee nak 3 bungkus. Abang usir dengan jalan sebelah. Bagilah macam keluarga lagi ramai berganti lagi berkat. Terima kasih Pak Lee. Pak Lee, biar saya tolong ke barang. Inilah yang saya suka. Kita hidup berjiran, tak kira lah bangsa. Sedikit pun rasa besar apabila dikongsi. Betul tu Pak Ali. Kalau semua macam ni, aman daripada kita. Baik, sampai keluarkan untuk raya. Yeah, boy. Datuk! Datuk, apa jadi? Saya nampak dia lari di arah sana. Saya pergi saja. Amin nak telefon polis. Habis duit aku. Habis semuanya. Macam mana Cik? Ada CCTV kat sini. Kami akan selesai segera. Datuk, jangan risau. Kami ada di sini, Datuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا
إله إلا الله. Encik belum berbuka. Macam mana nak berbuka? Duit kena sambun. Kenalah, sabar ya Encik. Mungkin ada hikmahnya. Hikmah apa kalau duit hilang? Bila ni Encik kita kongsi. Saya tak layak terima sedekah. Bukan saya yang bagi, Allah yang bagi. Saya cuma berkongsi. Kadang-kadang Allah tarik rezeki kita supaya kita ingat siapa yang sebenar. Tuan. Bagus. Hello, Encik Rahman. Ya, saya. Encik Rahman, suspek sudah tahan. Syukur. Duit saya Sebahagiannya berjaya ditemui. sebahagian je. Tak apalah. Terima kasih ya. Sama-sama Encik Rahman. Alhamdulillah Datuk. Yang penting Datuk selamat. Kami semua risaukan Datuk. Kamu semua masih ambil berat walaupun saya selalu marah. Kita satu pasukan Datuk. Sukses kita bersama. Allahu Akbar. Assalamualaikum Pak Ali. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Macam mana keadaan Encik? Alhamdulillah. Penyamun tu dah kena tangkap. Tapi kejadian tu buka mata saya. Apa yang Encik sedar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selama ni saya ingat kekayaan tu milik saya. Tapi bila saya susah, ada pekerja Melayu, Cina, India semua tolong saya tanpa berkira. Kita rakyat Malaysia Datuk bersatu hati. Rezeki yang berkat datang bila kita berkongsi. Untung syarikat pun hasil kita bersama. Mulai hari ini, saya akan memberi bonus raya kepada semua. Dan sebahagian keuntungan akan disumbangkan kepada kebajikan tanpa mengira kaum. Itulah rezeki yang sebenar. Bila hati rasa cukup dan masyarakat hidup bersatu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Raya, Pak Ali. Selamat Raya. Selamat Raya. Selamat Raya. Selamat Raya. Selamat Raya.